Hari ni aku nak bawa korang makan lauk pauk tengah hari yang ada lebih daripada 60 jenis makanan. Siap ada seafood bakar dekat ikan bakar sempurna Kepong. Jom kita. Yang paling best sekali kat sini dia punya seafood bakar. Ada sambal sotong petai, lepas tu ada ikan bawal, ada keli bakar juga, ada ikan talapia merah, ikan pari, lepas tu yang bestnya kerang sambal bakar. Kalau korang tak makan bakar-bakar, yang goreng pun ada lauk-lauk dia. Kalau dah makan dengan ikan bakar, semua mesti kena ada cicah-cicah sambal dia. Ni ada sambal kicap, ada air asam, lepas tu ni sambal belacan pun ada guys. So aku nak ambil sikit sambal belacan ni. Kita ambil juga ni sotong lah kena ambil kan. RM25 je. Tak payah risau pasal harga, semua dah lekat harga. Korang ambil ikut bajet korang je. Sambal hijau ada, sambal merah pun ada. Yang bestnya kat sini ada lebih 60 jenis pilihan lauk pauk. Sayur ada. Macam kerabu mangga ni RM4 sesenduk. Kerabu mangga. Okay, sayur kat sini pun dah ada lebih daripada 15 jenis. Lepas tu lauk-lauk pun ada macam-macam jenis. Macam ni ayam balado seketul RM6. Lepas tu ada juga daging masak kicap RM6. Telur itik masak lemak RM5 seketul. Ada sambal udang, sambal sotong. Semangkuk RM8. Malam nak ceduk, kau ambil je mangkuk ni. Masak dalam kuali ni kan. Macam-macam jenis lauk ada. Macam asam pedas pari ni RM12 je. Ketam masak lemak. Ketam masak lemak weh, macam-macam. Ketam seekor RM10. Seafood sedut masak lemak. Seafood sedut. Ni, lepas tu ada ni, gulai ikan jenahak. Tengok ikan jenahak dia. Ni baik ketul lah, seketul. Satu pinggan ni RM10 atau RM13. Tengok saiz lah. Pairingkan dengan ulam ni pun. Macam-macam jenis ulam ada. Ada salad, ada terung, ada ulam raja. Pegaga ni favourite aku. Kita makan dengan ikan bakar, sotong bakar kan. Padu. So yang best kat sini ikan bakar dia semua ni dari Sabah. Korang boleh pilih je. Korang nak makan apa? Pari ada, ikan merah talapia ada, ikan susu ada. Macam-macam jenis ikan ni korang pilih, dia bakar. Harga pun dah ada, tak payah risau. Ni lauk pauk yang aku ambil lah. Ada sotong ni, sotong sambal petai. Lepas tu aku ambil juga ni kerang bakar dia, ikan talapia merah, siput sedut masak lemak, sambal sotong. Lepas tu aku ambil jugalah telur itik dengan kerabu mangga dengan sambal-sambal sikit. Ni dia punya sambal sotong petai. RM25 je untuk portion macam ni. Bismillah. Sambal petai dia ni ada rasa asam-asam sikit, ada rasa pedas. Pedas tu memang orang cakap just nice. Selalu sambal manis ni bukan manis, ni pedas. Tu yang sedap. Sotong dia pun tak lihat, sumpah tak lihat. Ni aku tak tipu Sambal kerang bakar. RM15 je. Owner cakap seafood semua sini asal daripada Sepona. Memang daripada Sabah lah. Dia semua memang fresh orang cakap. Sambal dia sikit ni kan. Bismillah. Ada rasa manis lagi kerang tu. So maknanya kerang ni betul fresh. Sambal kerang ni dia tak sama macam sotong tadi. Yang ni dia manis-manis sikit. Sambal sotong dia manis-manis. Sama juga ada rasa air asam dalam sambal ni. Antara menu favourite aku lah orang cakap. Siput sedut. Kuah dia jenis tak pekat sangat, tapi ada rasa masak lemak tu. Ikan talapia merah dia. Ni dia letak sambal hijau kat atas ni, tak salah aku. Sambal hijau dengan petai. Kita cicah sikit dengan sambal kicap dia pun nampak macam sedap. Ikan ni kan. Sambal kicap dengan ikan bakar. Ikan bakar sempurna. Pedas daripada sambal hijau tu. Ikan tu pun rasa manis sebab fresh kan. Telur itik masak lemak. Tu kalau korang nak makan lauk pauk tengah hari yang ada lebih daripada 60 jenis ni, datang je pukul 11 sampai 4 setiap hari. Kat sini pun ada juga menu bakar-bakar ala carte, tapi tu pukul 12 tengah hari sampai 12 malam setiap hari. Apa-apa pun, jom kita.